Aku bernama Hasan, berpangkat sarjan dari Askar Melayu. Aku ingin menceritakan serba sedikit riwayat hidupku. Ibuku telah meninggal dunia sejak aku masih kecil. Dan aku dibesarkan oleh ayahku. Apabila umurku meningkat 10 tahun, ayahku pula meninggal dunia. Dan di sanalah aku merasa diriku keseorangan. Masih aku teringat lagi semasa ayahku dikebumikan. Aku hendak menangis, tetapi tangisanku hanya sia-sia. Kepada siapa aku nak mengadu? Hanya Tuhan ku berserah nasib. Sebagai tanda kasih seorang anak kepada ayah, aku hanya dapat menanam sebatang pohon kenangan. Hatiku sedih, bercampur iba. Berat rasanya kakiku meninggalkan ayahku terbaring seorang. Hanya menjadi kegelisahanku. Di manakah aku akan tinggal dari sekarang? Di manakah? Terima kasihlah, Pak Cik. Kemana kau nak pergi? Nak mencari rumah. Tak payahlah. Di sini rumah kau juga. Sebab itulah aku bawa kau kemari. Di sini? Ya. Mina! Diam, sudah diam. Jangan menangis lagi. Baru masak nasi lah, Encik. Nasi dah hangus. Aku kenalkan kau. Ini anak aku. Anak Encik? Ya, Hasan namanya. Saya tahu anak Encik namanya Aziz. Betul. Tapi Hasan anak aku juga. Sudah lama saya kerja di sini. Baru tahu hari ini saya yang Encik ada resia. Sudah, jangan merepet, Mina. Sebenarnya, ini Hasan anak angkat aku. Bapaknya dulu bekerja dengan aku. Sebelum dia meninggal, dia pesan dengan aku. Kalau dia mengapa-ngapa, Hasan diserahkannya dengan aku. Jadi sesudah dia meninggal, Hasan jadi tanggung jawab aku. Oh, Encik, nasi saya hangus. Lekas. Nah, mari aku tunjukkan bilik kau ya. Kau tengok. Tangkuk engkau, telinga engkau, badan engkau, kaki engkau, semua berdaki. Baiklah kalau makcik cakap begitu. Sekarang makcik mau kau pergi mandi. Baiklah makcik. Siapa ketua aku? Siapa dalam? Siapa dalam? Lekas keluar. Akulah. Hasan, bapak engkau suruh mandi. Kenapa? Keluar, lekas keluar. Wah, kau pakai tuala aku, sabun aku ya. Lekas. Mina. Sini siapa? Bapak kau yang bawa suruh dia mandi. Bawa sini baju aku, lekas. Lekas, bawa sini baju aku, lekas. Aziz. Kenapa kau menangkan dia? Tapi dia tak bersalah. Ambil baju aku, kenapa dia pakai ya? Sudah, Aziz. Kotor, lekas. Lekas. Sudah. Nanti bapak Keluar, lekas. Keluar. Pedulikan dia. Pakai baju. Apa yang terpekik-pekik di dapur tu aku dengar suara kau saja. Tapi Aziz hanya mau tahu siapa budak itu. Duduk. Dia anak angkat aku. Aku tak mau kau bergaduh. Dan aku mau kau berbaik-baik dengan dia. Tapi dia hanya anak seorang kuli. Dia pengotor. Dia pakai baju Aziz. Seluar Aziz. Barang-barang Aziz semua dia pakai. Apa bapak suruh dia tinggal di sini? Ya, dia tinggal di sini. Dan dia sudah menjadi saudara engkau. Itu saja yang Aziz mau tahu. Jis, balik. Dia tinggal dalam rumah bapak aku 1 jam saja. Cincin bapak aku dah hilang. Kau tahu siapa yang curi? Budak itulah. Siapa nama dia? Nama dia Hasan. Oh, Hasan ya. Nanti satu hari aku ajar sama dia. Kalau kau tak suka, aku pun benci sama dia. Ya, si Hasan tu dia pengotor, pemborak dan pencuri pula. Aziz. Sudah. Kau tak usah nak cakap bohong. Mari kau tak balik. Kau anda aku tangkaplah aku. Aku cukup geram. Balik. Apa yang aku cakap semua betul. Dia yang borak. Balik. Apa ni kau orang ikut kita?
dengan kau. Aku nak pergi sekolah. Aji je nak ikut kau, bukan aku nak ikut kau. Aku tak suka jalan sama-sama korang. San, tunggulah kalau kau nak jalan sama-sama. Berilah kalau kau nak jalan sama aku. Buang ketukkan si Hasan tu. Dia ingat dia baik. Kau tahu apa dia cakap? Dia boleh menang kau bila-bila saja. Betul kau tak begitu? Betul lah. Baiklah. Nanti lepas sekolah, aku tunggu di sini. Nanti baru tahu siapa menang, siapa kalah. Hasan, nanti dulu. Salma, kau pergi balik. Apa kau nak bikin? Itu aku yang pasal. Jalanlah. Apa kau nak? Betul ke semalam kau nak jalan sama aku? Tidak, aku tak cakap begitu. Habis semalam kau cakap, dia ikat tangan pun kau boleh menang dengan dia. Tidak, aku tak cakap begitu. Kalau begitu, kawan aku cakap bohong lah. Aku tak tahulah. Kalau kau nak lawan, marilah. Buat apa aku nak lawan sama kau? Kau tak ada salah sama aku. Aku mesti lawan sama kau. Aku tak mau lawan. Kalau kau masuk kau, Aku ambil. kalau kau mukul kau, Aku ambil. boleh aku balik sekarang? Balik? Kau masih lawan sama aku. Taruh dia, taruh dia. Ambil dia. Pukul dia, Tan. Pukul dia, Tan. Lekas. Tunggu dia, Tan. Tunggu. Jangan takut. Tunggu dia, Tan. Aziz, nanti aku bilang bapak engkau. Anda tak mau lawan, kau suruh lawan. Nanti aja aku bilang bapak engkau. Kalau kau tak nak berhenti, aku balik anda bilang bapak. Berapa kali aku sudah bilang, jangan kau bergaduh. Ini bergaduh juga. Hasan tak salah kau. Tapi siapa yang salah? Assalamualaikum juga. Sebenarnya saya datang kemari nak menanyakan pagi tadi di sekolah si Hasan adakah bergaduh dengan si Buang? Barangkali juga. Sebab Aji sama si Buang suka mengganggu dia. Oh. Ada satu hari saya nampak Aji sama si Buang menggunakan pisau. Pisau? Jadi, tak boleh salahkan si Hasan. Betul, Pakcik. Kalau Pakcik nak jumpakan Salma dengan si Aziz dengan si Buang, Salma berani. Si Hasan yang tak salah. Mengapa kau senyum? Mentang-mentang kau dibelanya. Maafkan saya, Cikgu. Biarlah saya balik dulu. Pakcik balik, ya? Mari. Salma, baca hadis. Si Hasan tu baik, Pak. Ya, baik. Bacakan hadis ini, ya. B-U-D-A-K Buddha I-N-I ini N-A-M-A nama A-P-A apa B-U-D-A-K Buddha I-N-I ini N-A-M-A nama. Yasan, kenapa kau bilang bapak aku dengan buang bukan kau? Aku tak bilang, Salma yang bilang. Yasan, kau jangan besar kepala dalam rumah ini. Aku benci dengan kau. Dah. Oi, aku benci kau dari ujung rambut sampai ujung kaki kau. Kau tahu? Aduh, oi. Anak durhaka. Pergi masuk tidur. Pergi. Sudahlah, nak. Jangan pedulikan dia. Kau belajarlah baik-baik. B-U-D-A-K Buddha I-N-I ini. Tunggu sekejap, wahai kawan, kerana hujan masih renyai. Tunggu sekejap.
Kenapa tak minum kopi ni? Siapa yang nak bayar? Apa dia orang nak makan semua kasihlah. Aku bayarlah. Udah dia nak muntah pun nak makan lagi. Dapatnya kau senang hati dari Jin? Ya. Apa? Salma ya? Ya. Kau tahu? Sikit hari lagi aku nak kahwin dengan dia. Bapak aku dan bapak dia sudah pergi jumpa. So tentu aku dapat. Aku Aziz lah. Siapa tak kenal Aziz? Ya. Siapa? Jadi si Hasan macam mana? Siapa? Si Hasan. Hasan yang tinggal Semapul, abang aku. Kau percaya dia tak dapat lah. Aku yang dapat lah. Iya ke? Nanti aku kahwin, aku jemput korang semua lah. Ya, ya. Nah, Iran. Aku nak tahu juga yang kata kau, Salma suka dengan kau. Hah? Aku segan lah. Kau cakap saja. Kalau betul dia suka dengan kau, pergilah panggil sama dia. Abang lagi orang takut. Jis, kau lambat nanti abang kau dapat. Dia bukan abang aku lah. Kalau kau takut, nak tuk dia aku betul. Ya. Pergi, Wang. Ya, Haji ni betul penakut lagi. Salma. Siapa tu? Oh, ada maafkan aku. Haji. Salma mana, Haji? Dah tidur. Ini si Haji nak jumpa lah. Lagi siang dah tidur, Haji. Ini kan dah jauh malam. Boleh masuk tak, Pakcik? Malam besok. Allah, boleh lah, Pakcik. Allah, kita nak cakap ni. Sudahlah, apa ini bising tengah malam. Sudah pergi balik lah. San, kau jangan teruk campur. Ini bukan kau punya pasal lah. Ya, memang bukan aku punya pasal lagi. Tapi, apa pula kata jiran di sebelah? Jadi jaga kan? Kalau kau tak mau susah, lebih baik kau jalan, San. Memang orang kampung tahu kau orang kuat di sini. Semua orang kampung takut sama kau orang. Aku juga takut. Dia kan aku dah pisah kat sini. Pisah dia kat sini. Sudah, mari kita balik. Pakcik tak takut apa-apa, Pakcik. Ada orang jaga dekat dalam. Ada orang jaga, Pakcik. Kan, aku kasih tahu bapak kau jadi jaga kat sini. Kau belum tidur lagi sama? Belum. Marilah sini aku nak cakap. Semua aku dah dengar. Ya kah? Oh ya, kau belum tidur tadi ya? Itu saja yang kau katakan pada diorang itu? Pada siapa? Pada si kacang hantu itu? Oh, apa lagi mesti aku cakapkan? Tidakkah kau ada perasaan apa-apa? Ya, aku merasa sedikit tersinggung. Itu saja. Tapi, kenapa kau tak keluarkan perasaan itu? Ya, sama. Kadang-kadang perlu dikeluarkan. Kadang-kadang tak perlu lah. Tadi, aku tengok kau asyik keliling rumah. Adakah apa-apa kau nak katakan padaku? Ya. Tadi pagi ada. Tapi sekarang dah tak ada lagi. Tunggu sekejap. Pada malam yang sunyi seperti ini, adakah kau perasaan apa-apa? Hasan? Ya, aku merasa sedikit panas malam ini. Panas? Tapi yang peliknya aku rasa di atas panas. Di bawah sejuk. Pasal apa aku tak tahu. Pasal kau duduk kat air tu? Oh ya. Mengapa aku tengok kau ni lah? Selamat malam. Salma. Nah. Sekarang barulah kau nak cakap padaku. Kalau aku cakap kau marah tak? Tidak. Betul. Betul. Sumpah. Sumpah. Waktu kau pergi tadi, engkau lupa menutup jendela. Alah, kau ni. Pesan Melayu. Wak. Wak, Dul. Peperangan. Ya. Pasukan Askar Melayu berkandakan orang-orang baru. Itu. Ini peluang baik. Aku masuk. Aku mau masuk Askar Melayu. Nanti aku beritahu bapak aku. Ya. Bapak. Bapak bacakan surat kabar hari ini, Pak? Belum lagi. Kenapa? Bapak, pasukan Askar Melayu berkehendakkan orang-orang baru, Pak.
Bolehkah Aziz menjadi askar, Pak? Baiklah, Bapak izinkan. Yeay! Hei, pengecut! Engkau bila pula nak jadi askar? Alah, engkau mana berani lah. Yeay! Mina, dia apa cakap? Dia mau jadi sojar lah. Ayah Pak Lebel. Buat butuh-butuh cakap, ha? Ini Haji tak boleh jadi soya. Butuh-butuh jadi soya. Hasan boleh jadi soya. Dia maya gemuk. Dia tak maya kuat lah. Apa lu pikir Aziz tak kuat? Ayah Pak Lebel. Haji punya balan sama ngok satu macam. Satu kali angkat sinapang. Lain kali sinapang angkat dia, ha? Lu merepek saja lah, Lek. Mana ada senapang ke orang? Ayah, Mina. Lu tak percaya, nanti lu tengoklah. Benar kata-kata Aleng tu, Pak. Pak, izinkanlah saya pergi bersama Aziz menjadi askar, Pak. Hasan, Bapak lebih suka kau tinggal di sini untuk menolong Bapak. Mau pulang, ha? Hasan, lu punya papa cakap atak butut. Kalau lu masuk soyat, Ajit pun masuk soyat. Lu mau nanti siapa atak jaga? Lu tak usah susah hati, ha? Mau pulang, ha? Jangan lupa kirim surat. Beri kabar tentang keadaan askar Melayu di sana. Baik, Pak. Dan apa yang kau mau, kau beritahu aku. Oh ya, ini 40 ringgit. Nanti aku tambah lagi. Terima kasih, Pak. Nah, dekatlah siap-siap. Kawan-kawan menunggu di stasiun. Sudah siap, Bu. Pikirlah, Cincin. Nah, dia tu nak pergi malam ni, ya? Ya, malam ni dia nak pergi sama kereta api. Sayang, Mina, ya. Kalau aku dapat kerja, langkah bagusnya, ya. Ah, buat apa? Buat apa? Jadi askar lah, buat apa? Ah, takkan semua-semua nak jadi askar. Satu-satu sudah lah. Yalah, tapi orang dalam rumah ini lebih berkandaskan Haji daripada aku. Kalau gitu biarlah aku pergi dulu, kan? Ah, aku lagi suka kau duduk sini. Mina! Mina! Ya, Cik. Di mana kau, Tu? Ini, Cik. Ularnya basah, Cik. Hei, macam mana kau suruh aku bawa seluar ni basah ke Podixon? Kenapa kau tak cuci semalam? Cik baru bilang tadi pagi suruh saya cuci. Ya, aku yang suruh dia. Ah, aku tak mau ini lah. Aku boleh pergi, jangan pasal. Aku pergi sekarang. Bapak nak ikut saya ke stesen? Ya, aku antar kau. Haji. Selamat jalan, Haji. Iyalah. Jangan lupa, Bapak. Setelah saya tinggal nanti, jangan lupa pula suruh Hasan tolong-tolong Minah masak dekat dapur. Jumpa Bapak kat stesen, ya? Aziz, Aziz. Kau ni selalu bergurau saja. Dia bukan bergurau, Pak. Apa? Bapak, sebenarnya saya malu tinggal di sini. Seharusnya saya mesti pergi bersama-sama Aziz menjadi askar. Apa yang kau malu? Kau mesti tinggal di sini menolong aku mengerjakan sawah dan ladang. Tetapi Pak, saya... Sudah, ini adalah keputusanku. Jangan ingat perkara itu lagi. Jangan lupa kirim surat, ha? Ya, aku tak lupa. Nanti aku kirimkan. Salma, kabar baik? Kau tak kasih aku selamat jalan? Sebab itulah aku datang. Kerana aku nak mengucapkan selamat jalan. Kalau betul begitu, berilah bunga yang tersunting di kepalamu sebagai kenanganku. Baiklah. Kerana kau nak jalan jauh, ambillah bunga ini buat kenangan. Terima kasih, Salma. Kawan-kawan, tinggal semua ya. Aku pergi sekarang kerana panggilan tanah air telah tiba. Ya, Jis. Tinggal ya. Tinggal. Kawan, jangan lupa. Tolong tengok-tengok kawan kita tu. Apa? Si pengecut tu. tinggal ya. Tinggal sama. Bapak. Selamat tinggal, Bapak. Selamat jalan, Jis. Selamat jalan, Jis. Jaga diri baik-baik. Baik, Pak. Baik, kawan. Jangan lupa tolong tengok-tengok kan si pengecut tu ya.
abang lagi. Jangan marah, Lasan. Itu memang betul. Bapak, setelah Haji tinggal nanti, jangan lupa pula suruh siasan tu tolong kalau minyak masak dekat dapur ya, Pak. Oi, kawan. Jangan lupa tolong tengok-tengokkan si pengecut tu ya. Apa kau tulis tu, San? Tak apa-apa lah. Apa yang kau tulis tu? Tak apa-apa. Kenapa kau belum tidur, Yamina? Di mana kalau aku nak tidur? Tunggu kau baru balik tu. Apa itu bilanglah? Ada surat. Main-main sajalah. Aku tahulah. Apa? Kau nak tinggalkan kita orang bukan? Wah, bagaimana ini? Aku tak boleh buat apa pun lah, Yamina. Asal aku buat apa mesti kau tahu. Bagaimana kau tahu? Apa kau dapat baca di muka aku ni? Asal aku jaga kau tahu daripada kecil sampai besar. Aku tahu apa isi dalam hati perut kau. Baiklah. Kalau kau tahu, apalah yang kau tulis itu? Aku tahu kau nak masuk sajar bukan? Pelan-pelan, kau dengar. Ya, Mina. Memang aku nak masuk askar. Kau tak marah kan? Aku tak marah itu pasal aku dah tahu. Nah ini aku sediakan nak kasih kau sabun, duit, kek, semua di sini tahu, sapu tangan. Kau tahu kenapa begini? Kau tahu nak? Sudah siap teman. Kau tulis itu, besok pagi aku kasih papa kau. Aku nak pergi. Kau nak pergi mana? Aku tahu lah, aku punya pasal itu. Kau nak pergi sama lagi. Sudahlah diam, aku punya pasal. Mina. Terima kasih ya, Mina. Sama. Siapa itu? Mina. Ada apa Mina malam-malam begini? Sama. Asal nak lari dari rumah tahu. Dia nak pergi mana Mina? Dia nak pergi Pedeksen. Jadi askar. Adakah dia pesan apa-apa Mina? Tidak. Tidak. Terima kasih, Mina. Ini ada lempeng lagi. Sudah, Mina, ini dah cukup lah. Biarlah, kau tu nak bayar jauh. Makanlah kenyang-kenyang, biar jangan lapar. Mina, kalau aku pergi nanti, aku tak dapatlah nak rasa masakan kau yang sedap-sedap, Mina, ya? Itu tak jadi apa. Nanti kalau kau pulang, boleh aku masakkan lagi. Mana suratnya? Nak kasih bapak kau tu? Ya, dikasih bapaknya, Mina. Baik. Aku pergi dulu, tau? San. Salma, Aku nak cakap pada kau. apa kau buat di sini pagi-pagi, Ma? Mina katakan padaku yang kau nak berangkat. Itu saja, kah? Tidak. Aku datang kena kemauanku sendiri untuk mengucapkan selamat jalan pada kau, San. Oh, sebagaimana kau mengucapkan selamat jalan kepada Aziz, ya? Aku tahu Salma yang kau cintakan, Aziz. Tidak. Aku pergi ke sana untuk mengucapkan selamat jalan pada kau. Aku ingat kau yang menjadi askar. Rupanya Aziz. Sekarang, aku merasa bangga. Tapi sebaliknya, aku sedih juga. Mengapa kau sedih? Sebab
kau merasai apa yang aku terasa? Ya, Salma. Sebenarnya sudah lama aku merasai apa yang kau rasa. Tetapi di samping itu pula, aku merasa yang diriku tidak berguna kepada siapapun. Sekaranglah masanya peluang untuk kau menunjukkan yang diri kau itu berharga, San. Tapi aku ingin kata-kata itu keluar dari mulutmu sendiri, Salma. Baiklah, San. Kalau selama ini mataku saja yang beri bayangan pada kau, tapi kali ini biarlah bibirku pula yang mengucapkan yang aku ini cinta pada kau, San. Aku merasa sungguh bangga. Oh ya, terimalah sumbangsihku sebagai kenang-kenangan. Jikalau kau perlu pertolongan, kirimkanlah cincin ini dan aku akan mengerti. Pas sudah sampai. Selamat jalan, San. Tuhan jaga. Tembak yang kedua, bagus. Ini boleh kau kata tembak ini tembak marksman. Anda faham? Faham. Semua sekali ni, bulat ni semua sekali masuk dalam bol. Markah dia kau tak tahu 25 ni. Nombor 1 bagus sekali kau punya tembak. Anda faham? Faham tadi. Terima kasih, Sarjan. Ya, sama. Datang ya. Berapa harga ini selendang? Ini RM1.20 saja. RM1.20 ya? RM90 boleh tak? Boleh. Tapi saya ada RM90 saja. Baik, soldier punya masalah. Soldier bukan itu pasal saya kasih RM1 boleh. RM1 saja tapi saya ada 90 macam. Tak besok saya datang ya. Sudah tu. Ya, Sarjan. Beli saja lah. Saya tak cukup uang Sarjan. Oh, saya boleh bayar. Janganlah saya tak usah lah. Saya boleh bayar, tidak apa. Terima kasih. Birunya ya.
Baik. Macam awak punya tunang. Cantik. Ya. Pada saya memang cantik saja. Bagus. Nanti dapat gaji saya bayar uang. Oh, tak apa. Itu kakak bayar. Terima kasih banyak saja. Sama-sama. Saya banyak suka sama awak kuat punya orang. Terima kasih saja. Agak bagus. Beri saya tak dapat saya lupakan. Sama-sama. Saya pun serupa juga. Awak kerja kuat punya orang. Terima kasih saja. Cantik selendang ni. Sungguh cantik selendang ni, Kak Mina. Alah, kemarin kau pakai lagi cantik dari ini. Tapi tak sama macam yang ini, Kak Mina. Aku tahu maksud kau tu. Kalau barang itu datang daripada yang kau suka, itu sudah tentu cantik. Kalau bapak kau tanya, bilanglah aku yang belikan. Takkanlah perempuan sama perempuan nak kasih selendang pula. Nanti Kak Mina, Mak nak tengok gambarnya lagi sekali. Sungguh lawa. Tengok Kak Mina. Tak usahlah kau tunjukkan aku. Akulah yang jaga dia dari kecil. Janganlah merajuk. Dia memang cantik. Dia memang lawa. Sungguh kau baik hati, Kak Mina. Tapi kenapa tanganku peluk tak sampai? Kau tu selalu nak bergurau macam-macam juga. Tinggallah. Ma? Hasan, bilakah kau akan kembali? Kita orang baru kau yang duduk pakai langkor. Ya. Aku akan cuba sedaya upaya menambah lagi satu cerai. Boleh jadi pakai 3 nanti? Boleh jadi. Siapa tahu. San. Kau sudah naik full kopral sekarang. Banyak bagus. Ya, saya tahu. Ini memang semua sarjan pun yang tolong pada saya. Aku percaya kau memang layak. Memang dah pakai full kopral. Terima kasih saja. Ya, sama-sama. Saya harap selamat berjaya. Terima kasih saja. Siapa suruh awak stand easy? Saya bilang standard east. Belum paham standard east? Sudah berapa lama awak sendiri belum paham barang lagi kah? Awak memang tak layak dari askar Melayu lebih baik awak balik kampung tanam ubi kayu lah. Awak lihat yang pati semua. Hei, pandang depan! Apa anda ketawa? Kuat! Stand! Standard! East! Ya, makan ini makan betul-betul. Inilah betul. Ya. Tak boleh dilarang. Bajunya pendek, tambah jarang. Itu menjadi hal gembira. Mau masak banyak ni ada Pak. Bapak nasi sikit Pak ya. Kita mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teduh. Banyak kerosakan telah berlaku. Pasukan tentera laut Amerika sekarang Pearl Harbor kena bom. ini, pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Pasukan Askar Jepun telah mendarat di Kota Baru? Ya, Jepun telah pun mendarat di Kota Baru. Dengar sini askar-askar semua. Awak semua boleh lekas makan. Sudah makan kita akan berangkat ke dalam hutan.
Lieutenant, the depths are approaching nearer and nearer, sir. They're somewhere in Kajan now. Okay, understand. Sentry reports 20 Japanese approaching, sir. 20 Japanese? That makes it about even. Right. Get men stand to. Pass the word. Fire when ready. Right, sir. Jepun datang 20. Stand tu. Tanya pun. Macam. Boleh menang tak? Kau dengan aku di sini takkan kalah, ya tak? Siapa itu? Berhenti. Mas. Harap itu Jepun tidak ikut kita. Dia orang tak biasa sampai sini, Tuan. Bagus.
tak sangka yang aku dapat berjumpa dengan kau lagi, Ajis. Kau tanyalah Tuan Letnan, selama ini siapa yang beri bantuan pada kau? Kita semua lah. Mana lagi kawan-kawan kau? Mereka tak dapat datang di sini. Mereka semuanya sudah gugur di medan perang. Makanan sudah siap. Bila makan. Terima kasih, Ajis. Mari, Bos. Tuan, Haji cakap sama saya lebih kurang 2 batu daripada sini ada lori Jepun tadi. Betul, Aziz? Ya, Tuan. Tapi saya cakap sama diorang semua tak percaya, Tuan. Sudahlah, lupakan saya. Mengapa mesti kita lupakan, Ajis? Kalau itu mendatangkan keuntungan bagi kita, mengapa mesti kita lupakan? Aku tak ada kuasa lah, aku bukan sarjan. Apa kena mengenal kita dengan sarjan lah? Kau ni memang mengada-ngada lah, Ajis. Nanti sekejap. Cakaplah, Haji. Baik, Tuan. Kalau Tuan mau dengar, saya boleh ceritakan. 2 batu dari sini ada sebuah lori Jepun. Lebih kurang sudah 4 hari terbengkalai di sana. Saya telah lihat, Tuan. Banyak senjata-senjata dan barang makanan dalamnya. Saya rasa ada lebih baik kalau kita pergi, Tuan. Bila? Ini malam juga. Semua orang pergi? Ya, kita semua pergi. Kalau saya satu orang, saya pun tak berani. Siapa tak mau pergi, dia tinggal lah. Bukan aku tak mau pergi, Ajis. Kalau sudah 4 hari lori terbengkalai tengah jalan berarti apa? Bukankah itu perangkap? Ihsan. Manusia yang paling berguna sekali dia manusia yang sikit menggunakan ini tapi banyak ini tahu. Macam Tuan? Saya ikut. Macam Hasan. Perangkap, Tuan. Perangkap. Mau jalan? Tuan. Tuan. Baiklah, kita jalan. Macam. Pergi. Ya. Kalau semua orang pergi, aku juga pergi. Kalau kau pergi tak nak seronok lah. Baik, boleh.
Aku tidak mau terhutang budi kepada sesiapa pun. Sampai menyakiti kau. Sudah, jangan kau cakap banyak. Kau jangan perlu untuk menyelamatkan kau. Kau lihat. Kalau ke atas bukit sana kita boleh selamat. Hai, tema yoroshiku. Hai. Umai, apa mau kak? Siapa nama buang, Mister? Saya semua tahu pasal ini kampung, Mister. Saya boleh kasih tahu sama Master mana baiknya orang, mana jahatnya orang, Mister. Yoroshi, bagus tuh. Woi, buang, umai kerja sama Master. Jadi kempetai, oke? Oke, Mister. Saya suka, Mister. Oi, hai. Atarashi sasu yatte kudasai. Hai. Sekarang pergi tukar baju. Terima kasih, Master. Oi, buang. Ya, Master. Umai pergi cakap kampung orang. Sabah-sabah orang pun tara boleh main radio. Ada sabah-sabah orang main radio. Umai tangkap pergi Maraka. Kabar potong. Hah? Baik, Master. Master, saya punya pangkat besar, Kak, Master. Oh, besar kok. Macam watashi. Banyak besar kok. You have some gauze? Oi! Only go gawe ka. Gauze. For him. Okay? Gauze できないだろ OK だなんだこの育児がまたにもらんがおめえかな OK Thank you, sir. Son, I'll try and make it. You man, you'll be shot before you got a yarn. There's a chance I have to take. Somebody must call for help. There's nothing around us here, sir, except grass. And we'll die like rats. I'll look after the boys. And whoever you meet, tell them we're carrying on. Very well, sir. Please take care of Aziz for me and tell him that we meet again. I'll be back. Thank you, sir.
Good luck. Gauze. Finished. Okay? Ya Allah, selamatkanlah Hasan. Siapa? Salma, lebih baik kau kawin saja dengan aku. Tak guna kau tunggu si Hasan. Hasan sudah mati. Hasan. Hasan.
What are you doing here? I got it. Damn it. Don't be afraid. You're among friends. Let me help you. Wait a minute. Let me have a look at that wound. I thought so. It's pretty bad, eh? Lagi dia air minum sikit. Baik, Captain. I'm sorry. Sorry, sir. Saya dari Singapura. Awak datang dari mana? Saya dari sini. Dari Jasin. Jasin? Captain, dia datang dari Jasin. Baguslah, dia boleh tolong kita. Dia tunjukkan semua tempat di sini. Bagus, dia boleh bagi tolong. Oi. By the way, you didn't tell me your name. I'm Sergeant Hassan, Malay Regiment. Malay Regiment? They're a fine lot of fellows. Thank you. I'm Holiday of Intelligence, Captain. Glad to know you, Captain. This is our camp where we live. Hey! Siapa kanan panas-panas? Kami lapar. Terus, kau dah siap masak ke belum? Apa yang kau lambat sangat? Kau orang ni balik-balik soto nak cakik ya? Kau masak apa? Apa kau bikin repas hotel? Ubi kayu lagi lah. Apa rahsia ubi kayu sayang kau ni? Tapi ini kali masakannya istimewa tau. Tadi pagi kita goreng. Ini hari kita rebus. Lepas itu kita nyakek. Here, this should make your arm more comfortable. I'll bathe it in hot water later. In the meantime, let's put this on. Captain. Yes? You can count on me for whatever you need. Thank you. Since this area is quite close to my home, I've got to get back to the POW camp where I came from. Where's that? It's only a matter of 25 miles away from here, sir. Oh, I see. I've got to get my comrades out. Will you help me, sir? Yes, of course we'll help you. I have 2 brain guns, lots of other pieces, and plenty of ammunition which we captured from the Japs. We'll lead the way. We'll not only get your friends out, we'll get more guns and more ammunition. This will be our first operation together. Thank you, sir. Was he a friend of yours? Yeah. A good friend of mine. And I hadn't even the decency to bury the poor fellow. It's too quiet here. I don't like it. If Japs are up to something, deploy the men out the back. We'll take a look round. Right, sir. As quick as you can. Hey, kawan semua, lihat! Lihat! Kami mati!
Kenapa, Pak? Orang putih tak kembali ke Malaya lagi. Jepun telah berkuasa separuh di Asia. Apa yang putih ya? Hah? Putih tak hantu orang putih ya? Jalan! 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 Kasih dulu! Kasih dulu! Jemput sama matahari! Wah! Masih panas sama ya? Jemur sama ada orang 5 jam sini. Lepas itu lu kasih masuk dalam logam. Jangan susah. Nanti aku cakap sama dia. Hah? Kau mati. Bilang mata semua. Selamat pagi, Cik Buang. Selamat pagi. Mari sini. Pakcik kenal budak itu? Nah, Dia baru lepas kena tangkap. Sebab dia menyiarkan berita-berita radio. Pakcik ada simpan radio kan? tidak. Bagus. Mana Salma? Dia keluar. Keluar? Banyak kerja. Oh. Tak apa. Lain kali lagi saya datang. Bila waktu dia senang ya. Oh, kau sempat degil ya? Kamu kata harimau matahari? Hah? Hah? Kau keras kepala ya? Oh, degil ya? Degil ya? Taulah. Keras kepala semua ya? Keras kepala semua ya? Hah? Keras kepala semua ya? Bawa dia pergi logam. Kita tangkap dong biar anak ini. Bawa. Captain, look! I got him! Now they'll have to use carrier pigeons. Yeah. I've had a record report. There's a large transmission center by the Songiduyong about here. The moment we're about here. And do you think you can find your way? Yes, sir, I know the way. You know the way, good. Well, I want that transmission center destroyed. Yes, sir. Consider it destroyed. Good. busuk-busuk leh. Ah. Babuk punya Yipun sudah angkal loh. Mira. Semalam satu Yipun Ustaz punya Yipun sudah mati loh. Satu Yimatan pun sudah pijau. Pong. Siapa kan sebut sah? Kolila. Apa tuh kolila? Bolo punya orang. Kolila itu hutan punya orang loh. Itu lawan sama Yipun loh. Piang. Oh. Ni ambil duit ni. Ngok pulang oh. Baiklah. Lupian nama aling. Ngopian nama aling lo. Ngopian nama aling lo. Ngopian sila lama atu. Ngopian aling yantan lama akau. Tolong lepas lo. Jalan. Sana. Oh jalan lo. Ngopi dia. Ngopi gila. Ngopi gila. Lu jangan sana. Jalan. Ngopi gila.
Ngok datang lah. Datang lah. Aleng, apa macam? Lu punya kepala banyak baik, ha? Lu boleh ingat lu punya mak, lu punya bapak, lu punya datuk, lu punya nenek, ha? Itu bukan ngok punya silala lah. Jadi? Orang lain punya silala lah. Oh. Macam Aleng, ada baik? Ngok sekarang tak baik lah. Tapi semua orang kampung tak cakap. Ajit Sutak kena tangkap. Lu Sutak mati lah. Ya, betul. Memang Haji sudah kena tangkap. Tapi gua dapat lari. Aleng, kampung apa macam? Ada baik? Oh, sekarang kampung banyak susah. Abang Sutak ke leja jali kempitai. Hari-hari puyuk-puyuk sama Salema. Dia bilang, dia mau kahwin dua orang. Gua juga ingat itu macam, Aleng. Aleng, lu mesti tolong sama gua, ha? Lu tahu apa pasal gua datang sini? Gua tak tahu apa pasal. Pasal lu punya kebun ada dekat sini. Gua kasih lu satu surat. Lagi 2 hari, lu mesti datang ini tempat, ini jam. Gua ada dekat sini, ha? Ingat, jangan kasih tahu lain orang, ha? Tak cakap orang tahu. Bagus, bagus. Lain, ini surat rahsia tau. Satu orang pun lu jangan kasih baca ini surat, ha? Apa selalu tutup ini? Cakap orang tak boleh baca. Kalau lu tutup apa macam gua mau tulis? Bodoh lu kepala otak. Anakku jangan terbalik-terbalik jatuh. Lu ni bikin beranjat gua saja. Kali gua ketok semani lu baru tahu. Apa pasal lu tutup pintu tu? Mina, asang kata mati, Hah? Betul, Kaleng? Betul, Dia sutak yali koli lah. Mayak gumuk. Dia mayak kuat. Macam gigi lasi, Lu tak bohong sama gua, Kaleng? Tak. Lu tak percaya. Lihat tak kasih sulat. Mana? Ayam mana? Terima kasih, Leng. Ini macam kalau lu selalu tolong sama gua. Gua banyak sayang sama lu, Leng. Ayah, Mila. Lu sayang sama ngo. Ngotin tu tukar nama Ahmad Aleng bin Abdul Lola. Aku bersyukur pada Tuhan karena Hasan masih hidup dalam keadaan selamat. Saya juga selalu berdoa begitu, Encik. Tapi kau harus hati-hati. Kan Piteji pun banyak di sini yang diketuai oleh si Buang. Dan jangan kasih tahu sama siapapun. Baik. Ingat. Baik. Berjuang dalam hutan. Kau tunggu saja sampai dia pulang. Kau main-main, Mina? Tidak, Salma. Syukur pada Tuhan. Kau tunggu saja sampai dia. Baik, Mina.
Suruh periksa rumah kau. Dia mengatakan rumah kau ada simpan peti radio. Tak ada. Aku tak ada simpan radio dalam rumah ini, Buang. Iya, apa, Buang? Sudah, yuk. Macam mana korang? Kau fikir Jepun bodoh ke? Apa yang korang buat semua nanti dia tahu. Hetai, ini Bapak Headquarters. Nanti aku datang ke penerangan. Ada apa nak cakap? Aku tak ada cakap apa-apa. Cuma aku rasa menyesal melihat anak bangsa aku berbuat begini. Papa, aku juga rasa terhina bawa macam ini. Tapi apa boleh buat? Tapi kau jangan susahkan. Aku boleh tolong kau. Sekarang, mari kau ikut aku pergi ke tempat tadi. Tak kalau dia nak pergi berpakaian begini. Ambil pakaiannya. Kau jangan susahkan. Nanti aku boleh tolong bapak kau. Asal kau kawin dengan aku. Sudah siap? Sudah. Mari. Omai tahu? Omai ini hari punya susah habis. Omai pergi Malaga. Saya tak ada salah. Hah? 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 Omai pergi Malaga kau? Hah? Omai ada dengar radio, ha? Hah? Omai Inggeris kau, ha? Woi! Keluar ni, Michael! Salma, ini aku bawa Aling. Kalau kau nak pesan apa-apa, Aling boleh sampaikan. Betulkah lu boleh tolong gua, Aling? Betul, Salema. Lu tulis surat kasih sama Ngo. Ngo ini ahli atak mau jumpa sama Asang, Ngo. Siapa itu? Buang. Sembunyikan dia. Engkau tahu, Salma? Besok pagi bapak engkau akan dibawa ke Melaka. Dan kepalanya akan dipotong. Tapi kalau engkau kawin dengan aku, ya bapak engkau akan aku lepaskan. Salma, bukan kau tak tahu. Di masa sekarang, makanan pun susah. Pakaian pun susah. Engkau tengok apa yang ada? Kalau engkau kawin dengan aku, lemari kau ini aku penuh dengan pakaian. Ya? Yang sebenarnya, Buang. Berilah aku tempo ya, Buang. Ini macamlah, sayang. Sikit hari nanti, aku akan beri jawapan. Bagus. Aku balik dulu, sayang. Nanti aku datang lagi, ya. Apa lu sembahyang kah? Ayah Mila, lagi satu jam ini macam ngotin tu kasih lu sayonara. Ngoti lu jalan bawah.
surat sama Hasan. Oh. Sama ini cincin. Oh. Mau pergi ya? Ya Allah, ya Tuhan. Selamatkanlah bapakku. Selamatkanlah Hasan. Asang! Lu panggil datang, oh, Sultan datang, oh. Lu datang, lu tatak di luar. Asang! Lu tatak datang, oh, lali pulang, oh. Aleng, gua tahu kalau lu janji lu mesti datang jumpa sama gua, ha? Ada apa-apa? Angkat lo, gua bawa Salim, mau punya surat kasih. Ya, minta itu surat. Lekas, Aleng. Apa dia kasih? Dah kasih surat lo. Ini apa? Sama cincin. Terima kasih. Salim kasih. Dia banyak susah? Banyak susah. Lihat apa-apa kalau tangkap Jepun. Abang Sulu tangkap. Apa pasal dia kena tangkap? Pasal main lelio. Tapi dia tak kasih tahu ke mana itu orang tu mau bawa pergi. Besok hari angkat pergi Malaka. Apa bikin? Lu itu tahu lah. Pergi Malaka kapal potong. Aleng, lu pulang kasih tahu sama Salma. Jangan takut. Gua mesti tolong. Apa macam pun gua mesti lepas demi bapak. Cakap sama Salma. Hari-hari semayang sama Tuan Allah. Kasih kuat-kuat ya. Lu pergi sekarang. Baik. Ai don't wake up. Ai don't wake up. Ai don't wake up. Ai don't. Kau sana. Kita nak tidur. Lu. Captain Holiday, there's an old man from our village who's been taken to Malacca by the Japs tomorrow to be beheaded. Do you think we can save him, sir? An ambush, perhaps? Right, Hassan. Okay, sir. We'll go for ambush tomorrow.
Gairo. Woi, buang air kau. Hei. Nana kau ni kah? Tanya, Hasan tu. Mana Hasan? Ah, mana iseng. Hayus. Ada apa, Master? Woi, buang. Itu orang tua, itu main radio. Sudah lepas lo. Ini mesti Hasan kasih lepas. Tanya susah. Master, kalau itu macam kita tangkap DP bapak, DP perempuan, DP orang rumah, semua kita tangkap. Yus, bagus. Pergi tangkap tu. Ya, sekarang saya tangkap, Master. Hasan. Mat, kau tidak si buang tu, Mat. Kita dapat si Salma dengan cara halus, dibuat dengan cara kasar, Mat. Sekarang kudu aku mau tahu, dekat mana korang dapat berita-berita? Ya, tapi Allah aku, Hasan. Aku sajalah yang dibawa, mengapa pula mereka? Ini kerja aku pergi suka. Ya. Ini pasal semua saya belum bikin selesai, Master. Yos. Mari, aku nak dengan kau, Kalau kau nak kahwin dengan aku, kau tak sampai begini, Salma. Aku benci kau. Aku jijik melihat kau. Kalau boleh aku nak bunuh kau. Kau tak ada jalan nak bunuh dengan aku. Kalau kau kahwin sama aku, semua bikin selesai. Aku bilang aku benci kau. Jangan, Salma. Lepaskan aku. Buang. Jangan dipengapa-ngapakan dia. Kau tak ada kena mengenal dengan dia? Ya, tapi dia seorang perempuan yang bersifat lemah, Buang. Dari kata-kata kau itu, bikin kemarahan aku, kau tahu tak? Hormatkan aku. Nanti kau akan terima balasan. Sungguh tak kusangka si Buang sudah jadi pengkhianat bangsa. Sudahlah, Pak Cik. Kita berserah saja pada Tuhan. Salma. Sudah berapa kali aku cakap dengan kau? Orang putih tak akan balik lagi kemari. Kan lebih baik kau kahwin saja dengan aku. Lebih baik aku mati daripada jadi istri kau, Buang. Hassan! Yes, Captain? Hassan, the war's over. The war's over, sir? It's finished. The Japs surrendered this morning. You mean? I mean the war's over. Happy, Suda. It's finished. The war is over, huh? The war is over. The war is over. Hooray! The war is over. Kawan-kawan, mari sini. Legas, semua legas. Ini ada kabar yang baik. Peperangan sudah habis. Kita sudah menang dan Jepun kalah. Ya, besok kita semua boleh pulang. Boleh tengok anak isteri, ya. Dari itu mari kita sama-sama bersukaria. Hooray! One more job. What's that? Jailhouse assistant, sir, okay? Okay, then. We should be disbanding now, but for this one job, we're right behind you. Thank you, sir. Thank you.
kita sudah bebas. Bersyukur kita kepada Tuhan. Dan kepada kau juga, Hasan. Well, this is it, Hassan. I'll take one of the jet trucks, go to Singapore, then a ship to England and see my family again. I want to thank you very much for all that you've done. And I'll make sure that your services to your country do not go unrecognized. Thank you, sir. By the way, I'd like you to meet Salma. Inilah Captain Holiday yang telah berperang bersama-sama aku menentang Jepun. Dan dia telah membuat banyak jasa kepada orang-orang. Kuharap sampaikanlah terima kasihku kepadanya. Captain Holiday, terima kasih. Terima kasih, Captain Holiday. Thank you. Well, goodbye, Hassan. Good luck. Good luck to you, sir. You've got my address, so keep in touch. Right, sir. Bye, orang Jepun. Hasan, Bapak bersyukur, nak, karena kau dapat melepaskan Bapak dan semua kawan-kawan. Salma, mari kita bantu. Aku nak keluar dari kampung ini. Aku tak suka orang kampung mengganggu aku. Siapa mengganggu aku tembak. Buang! Kau ada mempunyai pistol dan peluru. Sekira habis peluru kau, ini abuan kau. Buang yang selalu bikin kacau di kampung kita ini. Sekarang kami sudah kepung di rumah itu. Ya. Orang perempuan tinggal sini ya. Orang laki mari ikut ya. Baik-baik, San. Jangan khawatir. Ya, orang lagi tinggal sini. Terus. Hei, buang! Panggil askar semua keliling rumah ini. Baik. Buang! Aku tahu kau bersembunyi di dalam. Orang-orang kampung telah beritahu padaku. Lebih baik kau menyerah jika kau mau selamat. Orang kampung mengganggu aku tembak. Mundur semua. Sudahlah buang, jangan kau berdalih-dalih lagi. Askar-askarku sedang mengepung rumahmu. Lebih baik kau menyerah. Dan aku berjanji kau tidak akan diapa-apakan. Baiklah, kalau kau dengar pula tembakan dari kami. Askar, tembak! Bagaimana buang? Ya, aku keluar. Ya, bagus. Barangkali baru sekaranglah kau menggunakan otakmu. Campakkan senjatamu ke bawah. Campak! Buang. Kau telah banyak membuat aniaya kepada orang-orang kampung. Dan kau harus menyelesaikan segala utangmu kepada kerajaan. Lebih lagi, kau berhutang padaku, Buang. Aku minta kau selesaikan segala hutangmu sekarang juga. Macam mana aku nak selesaikan? Engkau masih ada senjata dalam tangan. Masihkah kau ingat semasa kita kecil-kecil dahulu? Kau memanggil aku pengecut. Kau telah memukul aku. Tapi aku tidak melawan. Sekarang, aku hendak membuktikan yang aku bukannya pengecut. Dengar sini orang-orang kampung. Tepisan, biar aku tembak dia. Aku tidak mau siapapun turut campur. Walaupun aku kalah di dalam perkelahian ini. Dengar semua!
kawan-kawanku sekampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah hendaknya. Tuhan selamatkan Hasan. Apa kabar, Mina? Oh, Ajis. Dek, Ajis pulang, Dek. Ajis pulang, Bapak. Kok datang? Bapak. Bapak. Bersyukurlah, Ajis. Hasan. Kau telah selamat. Hasan. Sudahlah, Ajis. Jangan kau menangis. Ya, Hasan. Aku ada satu perkara yang harus kuceritakan kepada kau, Hasan. Telah banyak pengalaman aku dapati semasa aku berada di dalam tawanan Jepun, di Siam. Telah insaf. Sudahlah, Ajis. Perkara yang lepas janganlah diulang kaji. Aku menuntut maaf kepada kau, Hasan. Sudah tentu aku maafkan kau, Ajis.